Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi di channel Encik Nelayan. Okey, ini adalah video yang boleh dikatakan pertamalah pada tahun 2026. Okey, musim buah sebenarnya dah habis. Sekarang ni musim pembungaan lah. Okey. Buah boleh katakan betul-betul dah hujung ni untuk buah musim yang 2025 pada bulan 12 itu hari. Sebenarnya musim untuk tahun lepas dia panjang, dia bersambung-sambung. Kalau dekat kebun saya ni dia ada 3 peringkat pada bulan 12, terus masuk ke bulan 1 dan last kali bulan 2 dia gugur. Tapi bulan 2 tu sebenarnya tak banyak buah. Okey, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan Okey, ni adalah pokok blackthorn. Tengok Okey, ni. Okey, ni adalah dahan yang paling bawah sekali. Dia naik menegak macam ni. Okey, bila dia naik menegak macam ni, tuan-tuan kena potong kat sini. Potong kat sini, jangan bagi dia naik tegak. Lepas tu, tuan-tuan kena lenturkan dia, bagi dia macam ni. Okey. Bila dah jadi macam ni, buah akan start keluar kat sini. Dekat sini jarang-jarang berlaku lah dekat dahan yang naik ni. Okey, dia akan keluar kat sini. Okey, tuan-tuan tengok Okey, ni dah keluar Dia dah start keluar. Okey, tengok Dia banyak keluar. Dan sama juga dahan yang macam ni. Okey, walaupun dia dekat bawah, jarak dia lebih kurang dalam 2 kaki saja daripada tanah, dia pun berkeluar banyak. Okey. Sebenarnya dahan yang bawah ni tak cantik kalau kita nak simpan. Nak simpan biar paras 3 kaki 4 kaki ke atas. Okey, bukan apa? Bukan dia tak boleh berbuah. Okey, pengalaman saya sebelum ni buah dia sejengkal daripada tanah. Tapi yang jadi masalahnya bila kita nak buat rutin servis, kita nak lalu, kita nak baja, jadi susah kita nak lalu bawah ni. Jadi awal-awal lagi kita buanglah dia Kita buang dia. Okey. Kalau rasa tak nak buang, boleh lah, tapi rumit sikit lah nak buat kerja. Okey, ni bulan 2 dah start keluar bunga balik. Yang musim sebelum ni alhamdulillah buah banyak. Sekarang pun banyak, memang bertambah-tambah banyak lah bunga yang keluar. Alhamdulillah Sebelum ni banyak pokok yang tak keluar, kali ni dia keluar jugalah. Alhamdulillah Dia tak semestinya jadi buah tu kita tak happy. Berbunga pun kita dah rasa seronok. Walaupun dia tak jadi buah lagi, bila dia jadi bunga tu kita rasa seronok. Tapi yang tak seronoknya bila jadi buah tak sempat gugur, kera dah tarik kera tarik. Yang tu memang betul-betul frust. Ya, ni blackthorn banyak. Alhamdulillah. Kali ni boleh kata macam ni berbunga. Macam tu. Kita tengok keliling ni berbunga pokok. Seronok Bila dah jadi macam ni, memang seronok nampak. Ni. Berbunga banyak. Tapi musim panas kena siram jangan tak siram. Okay, ni pun sama. Blackthorn juga. Banyak keluar bunga. Alhamdulillah. Ini pun sama keluar. Okey. Ni bunga lah ni. Dia start keluar bunga. Dia sampai ke atas. Okey. Banyak. Situ pun ada, situ ada. Alhamdulillah. Okey, kita pergi kat pokok sebelah ni. Okey pemangkasan tu sebenarnya penting. Pemangkasan kita kena buat rutin pemangkasan. Jangan terlampau banyak daun. Bila terlampau banyak daun, pokok kita memang tak nak berbunga lah. Kalau berbunga pun dia tak banyak. Kalau boleh dahan-dahan yang nak berpotensi berbuah tu kita trim, bagi dia kosong, biar dia keluar bunga banyak sikit. Alhamdulillah. Banyak pun tapi tak semua yang berbuah lah, yang berbunga. Macam ni pokok ni kecil lagi, tak ada bunga. Yang ni ada bunga. Yang tu ada bunga,
Ya. Ni bunga dia. Okay, yang ni first time berbunga. Tapi first time berbunga tapi banyak. Sebab sebelum ni saya tak pruning. Tengok baru lepas pruning, lebih kurang dalam 1 minggu. Tengok dia keluar bunga. Merecit. Sebelum ni tak pruning dia tak nak keluar bunga. Tapi bila dia dah meranting banyak, kurang daun, macam ni jadinya. Sekali keluar, mantap. Okay, dahan banyak. Harap-harap buah pun banyak lah nanti. Sekurang-kurangnya dapat 50 biji pun dah memadai ya. Dah seronok. Ni bunga. Bunga. Bunga banyak. Ni bunga. Banyak dahan-dahan yang keluar-keluar bunga ni. Ni ya. Ni lagi. Okey, yang ni tak sure lah, tak tengok lagi. Nampak macam tak ada. Ni pokok Aspar 50. Aspar 50. Tak tahu macam mana rupa bentuk buah dia. Okey, ni musangking nampak. Alhamdulillah. Musangking. Pokok musangking. 1, 2, 3 dahan. 4 dahan. 4 dahan keluar bunga. 5 dahan. Ini pun keluar. Okay, ni blackthorn. Mercit. Alhamdulillah. Sampai kat bawah-bawah ni ni. Tengok ni. 1 kaki, 2 kaki, 2 kaki setengah daripada tanah. Tengok bunga dia. Okey, dah keluar. Banyak. Dahan ni pun ada. Dahan ni. Dahan tu banyak. Tu. Boleh zoom tak sini? Tak boleh zoom. Yang tu banyak Hampir 15 dahan keluar bunga. Yang ni blackthorn. Okay. Banyak. Alhamdulillah. Ni double planting Sebelah blackthorn, sebelah musangking. Okey, tengok. 2 pokok berlainan sebelah-sebelah. Tapi pokok sebelah ni kalah. Blackthorn kuat sikit, musangking kurang. Okey, tapi alhamdulillah kali ni dua-dua keluar bunga. Jadi buah tu belum tentu lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki. Okey, ni keluar bunga. Musangking. Tak banyak. Ada 1-2 dahan je. Okay, kita pergi dekat. Okey, ni pun sama. Pokok musangking. Satu dahan. Alhamdulillah ada. Satu dahan. Ni tak ada. Okey. Pasang macam ni. Saya push dia dengan baja sembur. Tembak pada batang. Bagi boron. Bagi tinggi sikit. Okey, ni blackthorn blackthorn. Okey, alhamdulillah. Tengok Mercit. Banyak. Dahan tu. Banyak. Alhamdulillah. Banyak kali ni. Yang musim baru ni tak ada. Banyak pokok tak ada bunga sangat. Tapi kali ni dia dah matang. Okey, tengok ni. Pokok dah matang. Dah masuk 8 tahun. Okey, tengok ini. Ya Allah, penuh. Tengok ni. Dahan tu. Ni. Sampai ke pangkai ni. Ni, tengok. Ni. Alhamdulillah, banyak ni bunga. Semua dahan ada. Harap-harap kali ni menjadilah.
Ni nampak. Allah Akbar. Semua dahan ni ada bunga. Memang mantap. Okey. Ni sebahagian lah kawasan sini yang boleh dikatakan berbunga banyak. Hampir semua kawasan ni berbunga. Harap kali ni menjadi. Ini blackthorn juga. Oh ada. Alhamdulillah ada. 2 dahan. 3 dahan. 4 dahan. 5 dahan sampai ke bawah ni bunga dia. Ni. Ui, baru nak keluar ni. Banyak. Saya pun sebenarnya tak pasti. Sebab saya pakai 2 baja pada bulan 12 itu hari. 2 baja iaitu Novatec Premium dengan Nistra Posca. 2 tu je saya pakai. Okey, untuk yang Novatec Premium. Okey ya. Ni ya. Saya pakai 2 kali. Bulan 11 kali, ujung bulan 12 kali. Tengok ni. Sampai ke bawah-bawah ni. Banyak. Kali ni harap-harap ada rezeki lah. Sebab selama ni bersusah payah jaga kebun durian ni siang malam. Saya pernah jaga kebun durian ni pukul 11 malam. Balik kerja lewat pukul 11 tu saya pergi meracun. Masa tu mula-mula buat kebun. Sebab tak ada masa. Hari malam pun hari malam lah. Okey. Okey ni ya. Saya pakai baja ni. Okey ya. Novatec Premium. Saya pakai ni je baja. Pada bulan tahun lepas lah. Pada bulan 12 kali. 11 kali pada bulan 12 kali. Okey. Lepas tu yang baru ni saya tabur tak banyak. Satu pokok usia lebih kurang dalam 7 tahun ke 8 tahun ni. Satu genggam je Novatec Premium. Satu genggam macam ni saya tabur. Dah cukup. Lepas tu dia keluar bunga. Dah masuk start musim panas. Dia keluar bunga, meletup. Cuma yang ni dia tak keluar. Saya nak cerita sikit Kalau yang jenis macam ni, tengok kena buang. Jangan bagi dia tak nampak dahan dalam. Biar cahaya matahari tu masuk, biar dia cepat berbunga. Tapi ada jugalah, tapi dia tak banyak sangat keluar bunga. Ada yang keluar pun tak banyak. Satu dahan. Satu dahan je nampak. Okey, insya-Allah tahun depan dia akan berbunga banyak. Okey, ni pun sama. Saya baru lepas pruning sebab dia tak nak berbunga kan. Okey ni tengok. Baru lepas pruning, baru lagi, tak sempat buang lagi ni. Dia punya ranting-ranting yang kering. Tapi insya-Allah saya akan update 3 minggu lagi. Pokok yang ni, okey pokok yang ni kecil ni, tengok 3 minggu lagi saya update. InsyaAllah dia akan keluar bunga. Sebab saya dah trim habis ranting-ranting apa ni, tunas-tunas yang ada. Baru dia dah akan keluar bunga. Okey. Sekian perkongsian ringkas saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.